Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Farijan bersama dengan Cikgu Mat dan Ustaz Mahadi. Kami dalam rangka kerja lautan tapak dan raptai pertandingan pancing-pancing peringkat antarabangsa. Hari ini bertarikh 19 Julai 2026 bersama dengan hari Ahad. Kelihatan Ustaz Mahadi dan juga Cikgu Mat sedang mempersiapkan bot kami. Inilah bot kami pada hari ini. Boleh dinaiki seramai 3 orang minimal lah. Lebih kurang maksimal mungkin 4 orang. Dan kami menggunakan bot Yamaha 3 kuasa kuda. Jadi dia Cikgu Mat dan Ustaz Mahadi sedang mempersiapkannya. Hari ini kami berada di Pangkalan Kelibeh di Muara. Akan bergerak ke Muara. Kami akan memasang pelampung sebanyak 23 unit dan kami membawa pancing joran kampung-kampung sebanyak 3 batang. Kelihatan Cikgu Mat di situ. Jadi saksikanlah perjalanan lautan tapak dan juga raptai pancing-pancing. Selamat menonton. Ini buyuk nih. Jom turun ke sungai, bawa joran bersama. Hari ini kita bergembira. Mentari pagi mula menyapa, bot kecil berlayar tenang. Joran di tangan penuh harapan, gelak tawa bergema riang. Tak kira tua ataupun muda, semua bersatu satu keluarga. Gelap memancing ikan Cikgu Mat dan kawan-kawan, mencari rezeki sambil eratkan persahabatan. Kalau dapat ikan kita senyum kegembiraan, kalau belum rezeki tetap teruskan perjalanan. Padang-padang pun boleh video aja. Saya gabunglah video dia. Hutan bakau jadi saksi, air pasang membawa cerita, berkongsi ilmu dan pengalaman, kenangan indah selamanya. Bukan sekanan mencari ikan, persahabatan jadi ikatan. Hormati alam, cintai sungai, warisan kita sampai nanti. Kelap memancing ikan Cikgu Mat dan kawan-kawan, semangat sehat di dalam setiap gayuhan. Dari Tuaran hingga kemana, memancing bersama penuh makna. Memancing ikan Cikgu Mat dan kawan-kawan, selamanya kita bersaudara. Jom memancing, jumpa lagi di trip yang akan datang. Strike besar, semua senang.
Jadi yang sedang disaksikan sekarang ini ialah Ustaz Mahdi sedang menyediakan pelampung-pelampung untuk diletakkan di kawasan-kawasan yang telah pun Cikgu Mat tetapkan di sungai ini, bermula daripada hujung sehingga ke hujung sebanyak 22 pelampung sebanyak 23 pelampung. Gunaannya ialah sebagai penanda tempat memancing mengikut keluarga-keluarga yang telah ditetapkan. Ini akan kita di ceria ini. Kita lihat di situ. Saya ambil beberapa video. Penyediaan joran pancing kampung-kampung. Ini dia. Sini kawasan yang kami dapat ikan ketambak sebenarnya. Kawasan yang kami dapat ikan ketambak tadi. Alhamdulillah. Jadi beginilah keadaan pada pagi yang indah lagi ceria ini. Semoga beroleh ikan yang banyak. Kepada yang minat mancing, beginilah keadaan lebih kurang di sungai Sungai Tembalang ke Kelly Bay. Tapi kita daripada jati Kelly Bay lah. Jadi selamat menonton. Inilah dia ikan ketambak. Nah, itu dia. Ikan ketambak pada hari ini. Wah, ada 2 ekor. Semuanya yang kami dapat sebenarnya. Nanti kita tengok di akhir video ini berapa ekor yang kami dapat semuanya. Saya mengenai sama Ustaz. Dia punya Semua syarat peminat memancing mulai luangkan masa memancing di sungai pada hujung minggu. Santai-santai bersama rakan dan sahabat handai ataupun bersama dengan keluarga. Itu dia Cikgu Mat mendapat ikan ketambak. Alhamdulillah. Ikan Cikgu Mat. Lama cepat lepas Jumat. Kita teruskan lagi menonton beberapa adegan memancing pada pagi ini. Jumat. Kita ada Cikgu Mat Tak sanggup. dan juga Ustaz Mahdi. Saya sendiri juga ada turut memancing. Kami mendapat beberapa ekor ikan di sini. Kebaikan memancing menggunakan bot ialah kita dapat berpindah-pindah dari satu destinasi ke destinasi yang lain. Kalau memancing di jeti tidak dapat pindah-pindah lah. Di situ sajalah itu. Jadi selepas ini kami akan meronda ke hujung melihat bot-bot dan kawasan pelancongan di sepanjang sungai ini. Saksikanlah dan selamat menonton.
Enggak juga. Kalau basah biarlah. Ini lepa-lepa.
sedang menuju ke Muara Dali. Inilah tempat yang paling menangkap putih. Lapangan pada masa mendatang juga peminat memancing paling tenang Muara Dali. Jadi inilah dekat kawan-kawan. Jom turun ke sungai, bawa joran bersama. Hari ini kita bergembira. Mentari pagi mula menyapa, bot kecil belayar tenang. Joran di tangan penuh harapan, gelak tawa bergema riang. Tak kira tua ataupun muda, semua bersatu satu keluarga. Kelab memancing ikan cikumat dan kawan-kawan, mencari rezeki sambil eratkan persahabatan. Kalau dapat ikan kita senyum kegembiraan, kalau belum rezeki tetap teruskan perjalanan. Hutan bakau jadi saksi, air pasang membawa cerita, berkongsi ilmu dan pengalaman, kenangan indah selamanya. Bukan sekadar mencari ikan, persahabatan jadi ikatan. Hormati alam, cintai sungai, warisan kita sampai nanti. Kelab memancing ikan cikumat dan kawan-kawan, semangat sehati dalam setiap kayuhan. Dari Tuaran hingga kemana, memancing bersama penuh makna. Kelab memancing ikan cikumat dan kawan-kawan, selamanya kita bersaudara. Jom memancing, jumpa lagi di trip yang akan datang. Strike besar, semua senang. Kelab memancing ikan cikumat dan kawan-kawan, mencari rezeki sambil eratkan persahabatan. Kalau dapat ikan kita senyum kegembiraan, kalau belum rezeki tetap teruskan perjalanan. Memancing, jumpa lagi di trip yang akan datang. Strike besar, semua senang. Setelah lebih kurang 1 jam lebih, sekitar 2 jam lah paling lama pun, saya akan berkumpul di rumah sekitar jam 5.45 pagi. Ustaz Mahdi awal sampai dalam jam 5.20 pagi. Tidak gambar kenangan kami pada pagi ini. Jadi terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi pada siri yang berikutnya.